Kau betul ke nak jumpa dia? Haa. Takut. Kau jangan risau, aku cuma nak tengok dia daripada jauh je. Aku bukannya nak pergi dekat-dekat dia, tak. Aku kenapa kata aku takut kau rasa tinggi. Taklah, aku okey lah. Aku okey, betul. InsyaAllah, semua okey. Okey, sini. Sebenarnya, aku memang nak minta tolong set up photo booth untuk majlis tunangan abang kau tu. So, kalau kau nak ikut aku pun, boleh juga. Kalau kau nak tengok majlis tunangan tu pun, boleh je. Okey. Kau tak bagi tahu Fahmi kan yang aku dah balik? Oh tak, aku masih simpan rahsia kau ni. Jangan risau. Thanks. Tapi, kau betul ke okey ni? Aku risau lah. Tak lah, betul. Aku okey lah. Kau jangan buat merepek pula kat sana. Itulah aku pun fikir tak. Nak bawa kereta aku, masuklah majlis dia, bedah semua. Kan? Tak adalah, aku murah lah kau ni pun. Lihat kalau kau tak habis, aku tak buat kau. Ya. Dah 5 tahun aku tak tengok muka dia. Kali ni aku terpaksa tengok daripada jauh je lah. Mungkin ni akan jadi kali terakhir sebelum aku lupakan semua perasaan aku. Aku tak boleh simpan sikit pun perasaan ni dekat orang yang dah nak kahwin. Pak, dari tadi senyap je. Tak ada masalah ni. Tengah teringatkan seseorang, Pak. Siapa? Staf lama. Yang mana satu? Fatihah, Pak. Dia dah balik Malaysia dah. Dari PhD. So? Tak ada apa-apa, Pak. Just nak kata apa tu je. Kalau si Fahmi nampak ni, babe, confirm tak jadi tunang. Tak baik tak macam tu. Tak adalah aku. Aku kena aku tengok dia tu pun daripada jauh. Alah, kalau putih sedang tu pun okey juga. Aku bukan kenal sangat dengan perempuan pasal lawa. Tak baik lah kau ni doa yang tak elok untuk dia. Okey je, aku okey. Okey lah. Kalau nak pergi muka kau pun, aku okey je. Yelah, dah siap lah pun. Nak berjumpa kan. Apa aku okey, insyaAllah. Betul, dah ready ni. Dah gerak-gerak ni. Okey. Kita mula lah. Okey. Bye. Bye. Tak sangka kan. Dapat? Lah, abang sepupu kau kan nak kahwin. Kena artis pula tu. Kau dah google ke pasal dia? Aku google pasal Rain je lah. Tunang itu tak tahulah pula aku siapa. Kau nak tahu siapa? Tapi tak apalah. Tapi kau tahu juga.
Fatihah, kau tengok juga keadaan Abang Fani kata dia nak datang sekejap lagi. So kalau kau tak nak dia nampak kau, padahal aku nurut InsyaAllah. Ada ni tak? Ni je. Ha? Sekarang aku letak sana lah. Okey. Sekarang nama aku yang kat situ. Tunang pun meriah. Belum nikah lagi. Pastinya. Katanya tu rasa senyap. Mestilah meriah. Jangan cepat kat situ. Allah. Kejap. Kita senang. Kiri kanan macam tu. Lainnya awak sekarang sempurna. Halo? Abang. Yang Anu buat benda seorang ke? Maaf. Anum seorang aja. Tapi kejap lagi Irfan datang. Dia ada hal sikit. Apa? Kalau Hana nak apa-apa, bagi tahu bang. Sebenarnya tempat ni abang tak nak serabut sangat nak. Tempat ni simple. Tempat ni untuk selfie ke, nak gambar-gambar. Okay? Yelah, belum tahulah. Abang. Betul ke abang nak bertunang dengan Mina pasal lawa tu? Hana apa cakap macam tu? Mula lah nak lawa. Abang bang. Lawa pun cewek. Sombong. Tak baca macam tu lah. Kita mula lagi video, kita tunggu slow-slow. Tapi Anu lebih suka masa abang dengan Fatihah dulu. Tak payah cerita pasal Husna tu zaman sini abang. Dan Hana ni masa depan abang. Faham kan? Yelah, apa-apa je lah. Macam tu barulah adik abang. Lawan ni. Lebih. Dah. Congratulations. Thank you. Okay, Anu. Bang, pergi dulu. Yelah. Kau dengar ke tadi? Dengar? Aku minta maaf Fatihah. Sebab tu lah kalau boleh aku tak nak kau datang. Tak apa. Aku yang degil. Nak juga datang. Tapi okeylah aku boleh tengok dia dekat-dekat kan. Aku rasa kau balik dulu lah. Tak fikir sangat lah. Aku ada kerja sikit dengan buat. Nah, aku memang ada kerja sikit. Sorry tak dapat nak tolong kau sebelum ni. Okay, tak apa, no problem. Lagi pun nanti tunang tu datang. Kau jangan fikir sangat Tak, okeylah. Balik tau. Okay. Bye. Sudah sekarang jadi tunang lah. Biasalah. Busy sikit. Sekejap. Sekejap. Selfie. Kat sini, Allah. Macam mana ni? Nak tunggu. Kau lah semangat aku ni. Sekejap.
je penyakit. Dah tahu dia nak tunang orang lain. Fikir lagi nak tolong, nak datang. So, tapi kalau tak datang, aku tak boleh tengok muka dia ke depan. Fatihah, benda lepas. Okay. Kau yang ambil keputusan ni, kau kena letak juga. Husna? Husna? Husna buat apa kat sini? Husna, tunggu. Husna? Husna ke ni? Husna bila Husna balik daripada Korea? Banyak hari dah. Dah lama apa tak jumpa Husna. Husna sihat? Sihat, Alhamdulillah. Awak? Sihat. Alhamdulillah. Husna, sebenarnya abang ada... Awak dah banyak berubah. Tak, maksud saya... Sejak awak jadi artis ni, lain. Tak, bukan tu sebenarnya abang nak cakap. Saya tahu. Saya dah tahu dah. Awak dah tunang. Cantik, makan isteri awak. Happy saya. Macam mana Husna tu? Awak kan artis. Kat mana-mana pun saya boleh tahu. Saya boleh tengok TV, dengar radio. Husna, abang minta maaf. Tak boleh minta maaf lah awak. Tak buat salah pun. Nanti Husna datang majlis pertunangan abang. InsyaAllah. Ren! Ren! Tak apa, pergilah. Saya pun ada kerja sikit nak settle. Kejap. No, it's okay. Tak apa. Awak pergi je. Saya pun ada benda ni tak habis lagi. Ren! Husna!